Saya pernah membaca berkenaan hadis yang mengatakan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang mempunyai gambar makhluk bernyawa dan anjing. Berdasarkan hadis ini, adakah dilarang bagi kita menyimpan atau menggantung gambar, contohnya gambar keluarga, gambar gambar dia lagi, gambar convocation, atau gambar perkahwinan. Dia benda khilaf. Benda khilaf. Memang setengah-setengah ulama kata gitu. Bukan ramai juga orang kata gitu, memang tak boleh. Tapi kalau benda khilaf, kita tak usah kemas sangat, sibuk sangat. Kalau kita nak amal sendiri tak sibuk, tak apa. Tapi jangan kata kat orang. Jadi hak ni ceritanya gambar ni ketika Nabi SAW di peringkat awal tu nak hapuskan syirik segala bentuknya. Ketika tu. Sebab apa orang mari ni daripada sembah berhala ni. Hak masuk Islam. Daripada sembah berhala, sembah gambar, sembah gapo. Jadi cara dia kata begitu. Dia tak boleh lah. Dan memang betul kita kena percayalah bila adalah hadis kata kita tak masuk sungguh kan. Tapi dia ada latar belakangnya. Nak hapuskan benda ni dia tak boleh tengok. Tak boleh tengok. Gitu. Sebab kita kaki arak misalnya. Arak duduk depan sama. Ada sama. Buka peti ada arak. Pergi situ ada arak. Tak sedap tu kalau jenis tak kemah mana kan. Yang togok dia lah. Sebab itu yang Nabi SAW tadi kan, hadis tadi, dia larang bekah tu. Padahalnya kemudian dia kata, bekah tidak sampai bekah. Ada atau halal tu kan. Tengok. Tapi di peringkat dia, kalau orang diketagih, dia kena tak boleh tengok. Jangan duduk dekat. Supaya juga orang baru lepas daripada syirik. Takut-takut dia telitah nanti. Moga lama kan. Kadang-kadang dia rasa takut. Lama kan, yang murka kau ni, dia telitah mari. Kita tak pernah. Sebab berhala ni kita tak mari lagu tu. Tapi bangsa-bangsa yang sembah gambar, sembah tu nenek ke apa tu kan tak? Dia mari. Sebab tu dia larang. Tak buat. Dia ada latar belakang dia. Bila keadaan tu tak ada, dan bukan ada maksud tu tak fikir kau. Tak fikir dalam fikiran kita benda-benda tu, tak telitah. Tak apa. Itulah sebab orang kata tak apa tu. Ulama-ulama orang kata tak apa, tak ada suasana tu tak ada. Maksud tu pun tak ada. Tapi kalau suasana tu ada, dan orang tu baru mari daripada syirik, dia dah punya benda tu. Terutamanya hak tokoh lagi lah. Kalau hak jelas tokoh pun semua juga. Adalah keadaan tu sebenarnya. Soal golongan hak kata tak boleh tu, tak boleh semua keadaan. Dia kata, jadi orang lain ni lebih baik lah daripada orang zaman dulu. Itu pendapat masing-masing. Dia tak say, apalah. Dia akan kata, bukan masalah orang lain ni lebih baik atau tidak lebih baik. Masalahnya kita bukan mari daripada syirik tu. Kalau kita mula-mula daripada Hindu masuk Islam tu lah sabar juga. Tak boleh juga. Pada ketika tu, lama dah. Tak ingat dah. Syirik-syirik. Tak ada telitah. Benda-benda gitu. Pemujaan terhadap tu. Tapi kena beringatlah hak Nabi pesan ni, hak Nabi kata ni, dia ada mudah-mudah nak pergi ke arah tu. Kalau jahil tak mengaji kat, boleh jadi pergi pula, balik semula kepada hak asal. Jadi sebab tu kita kena ambil kira juga. Jadi dalam keadaan beringat. Orang hak kata boleh tu pun dalam keadaan beringat. Jangan sesuka hati saja. Sebab anjing pun gitulah. Dia nak benda lain hak dia nak. Dia tak sebui ikut Yahudi, terpengaruh dengan budaya Yahudi ke apa anjing. Sebab tu. Sebab dalam hadis-hadis berapa banyak lagi dia kata boleh kalau nak jaga tanaman, nak jaga binatang ternakan dan sebagainya. Boleh. Jadi ini bergantung kepada keadaan latar belakang tu. Pada ketika tu Nabi kata begini. Kalau tak ada suasana, tidaklah kata semata-mata anjing tu yang menyebabkan malaikat tak masuk. Dah. Ketika Allah SWT tak kena, Nabi SAW tak kena, dia ada maksud dia. Tiada lah benda-benda gini ni. Akibat dia tu. Bila tidak ada suasana ni, kita kira tak ada. Sebab bukan kerana zat anjing tu sendiri. Ataupun gambar tu sendiri. Tidak. Tapi kerana benda lain. Bila benda lain, kena tengoklah benda tu ada ke tak ada. Benda tu ada ke tak ada.
Sebab benda yang kita tengok, benda haram-haram ni, dia ada kalanya haram li dzati. Ada kalanya haram li ghairi. Dia ada beza tu. Haram li dzati ni seperti babi tu. Engkau lah kamu goreng kau, kamu buat sup kau, buat lagu mana-mana pun, panggil kau, tak boleh tak kau. Kau dia. Sebab apa? Dia tu sendiri tu memang haram. Kita tahu kau hikmah dia, tak tahu kau hikmah dia, tak cai. Memang tak boleh tu. Setengah-setengah benda dia tidak lagu tu. Dia tidak lagu tu. Macam muzik, macam gambar tadi, macam banyak lagi lah. Tengok aurat orang perempuan. Memanglah kita tak boleh tengok aurat orang perempuan. Hak tidak mahram. Tak boleh. Tapi aurat tu sendiri, anggota tu sendiri kau yang memang tak boleh kau sebab naik. Sebab kita tidak nikah dengan dia. Hak tu tak boleh. Kalau nikah tak apa. Jadi kes benda lain lah. Bukan kes paha dia, kau betis dia. Dah. Tidak kerana tu rambut dia kau dah. Benda tu sendiri tu haram. Dah. Haram tu kerana asing. Kita ni mahram. Tidak mahram. Kalau jadi suami, tak apa. Kalau doktor, orang nak beranak tu, tak apa. Bukan setakat tengok rambut. Nak beranak tu. Tak apa. Sebab apa? Sebab benda tu, tengok tu haramnya tidak li dzati. Li ghairi. Itu benda yang hukum ni dia beza. Jadi kita kenapa? Haram tu haram gak. Li dzati ke li ghairi? Kalau li dzati tak boleh kau mana-mana. Tak boleh. Kalau li ghairi, kena tengok. Sebab-sebab tu. Macam doktor sana, dia ada sebab. Tuan diri pun nak bui. Wah, kalau tidak dia bahaya. Cakap tak bui. Dia sendiri pun dalam bahaya kan. Jadi, di situ tidak haram pula. Tidak haram. Bukan boleh pahala pula. Dia tolong tu. Itulah bendanya. Tapi kalau kukis, babi tadi, kalau haram beli tadi, tak boleh. Wak sading kau, wak apa ke dalam hotel. Tak boleh berlaku. Tersedok ayat lah. Lagu mana pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ia haram beli dati. Orang Islam semula, kau orang Islam lapah kau. Orang Islam tak boleh jadi apa. Tak boleh berlaku. Begitulah. Jadi supaya juga binatang. Apa yang orang kafir semula kita tak boleh makan? Orang Islam semula, kita boleh makan lembu. Misalnya kita kata kubak. Tak boleh makan tu orang panggil haram li ghairi. Bukan haram li dati. Bukan lembu tu tak boleh makan. Yang jadi tak boleh makan. Sebab orang kafir semula. Walaupun semula. Kalau tak semula, luka lagi lah. Tak boleh. Kalau semula, panggil macam Bismillahirrahmanirrahim. Pun tak boleh. Itu orang panggil haram kita makan daging lembu tu. Bukan kerana lembu tu haram. Sebenarnya. Tapi kerana ada benda lain. Dia boleh jadi haram. Gitu. Itu haram li ghairi. Orang panggil. Banyaklah hukum kita boleh bagi pada dua tu. Banyak-banyak ada banyak hukum. Begitulah kita kena faham. Jadi kalau kita nak pakar, hak kata boleh, kena faham hak tadi. Kena faham hak tadi. Cerita sebenarnya. Dan kita tidak ada unsur-unsur tu. Sebab gini kadang-kadang setengah-setengah orang tu sebab ada gambar tu kak, kau teruk dia jadi. Tidak masalah puja. Tidak masalah semua. Masalah lagu lain. Jadi kau jiwa dia tengok gambar. Kalau lagu tu tak boleh. Pasal dia sayang lajak komok dia, kaya dia ke misalnya, setiap kali tengok tu jui, tak ganggu. Tak boleh lagu tu. Kalau tidak dia tu, Wallah.